Binti Mahmud, Kutaraja. Terima kasih. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Tan Sri Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Kutaraja. Untuk makluman dari Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, Jabatan Immigration Malaysia tidak mengeluarkan sebarang pas pekerjaan kepada pekerja di pusat-pusat hiburan termasuk rumah urut, melainkan untuk kategori spa saja. Mengikut rekod bahagian pengurusan pekerja asing Kementerian Dalam Negeri mulai Januari sehingga Ogos 2012, sebanyak 148 pas lawatan kerja sementara ataupun PLKS yang sah telah dikeluarkan untuk kategori spa kepada pekerja asing yang melibatkan 12 majikan. Tuan Ketua, sehubung dengan jumlah serbuan yang dibuat ke atas pusat-pusat hiburan ini, sebanyak 287 serbuan telah dijalankan yang melibatkan tangkapan seramai 1,427 atas kesalahan menyalahgunakan pas. Bagi tahun 2012, iaitu dari Januari hingga Jun, sebanyak 191 serbuan telah dijalankan yang mana melibatkan tangkapan 1,150 orang atas kesalahan yang sama. Tuan Yang Ketua, kategori kesalahan penyalahan guna pas adalah melibatkan pertamanya menyalahgunakan pas lawatan sosial sebanyak 1,324 kes bagi tahun 2011, 1,038 kes bagi tahun 2012. Keduanya menyalahgunakan pas lawatan sosial jangka panjang yang diberi kepada suami atau isteri warga negara. Ini terdapat sebanyak 75 kes bagi tahun 2011 dan 48 kes bagi tahun 2012, dan seterusnya berkaitan penyalahgunaan pas pelajar yang melibatkan 28 kes bagi tahun 2011 dan 64 kes bagi tahun 2012. Tuan Yang Ketua, selain daripada Jabatan Immigration, Polis Diraja Malaysia atau PDRM juga membuat operasi bagi tujuan memastikan pematuhan terhadap syarat-syarat lesen yang telah ditetapkan, dan juga bagi memastikan aktiviti yang dilakukan dalam pusat-pusat hiburan termasuk rumah urut, spa dan sebagainya bersih daripada kegiatan yang melanggar undang-undang. Terima kasih. Teraja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya jelas bahawa di sini ramai di kalangan mereka yang terlibat di dalam aktiviti tidak bermoral ini adalah mereka-mereka yang masuk ke dalam negara kita secara sah, ya, yang akhirnya mereka bekerja untuk menyambung hidup di sini dengan melakukan kerja-kerja sebegini. Malaysia menjadi satu tempat yang dikatakan sebagai salah satu destinasi untuk pemerdagangan manusia atau pemerdagangan orang. Jadi saya ingin bertanya, sama ada setakat sekarang ini dakwaan-dakwaan ke atas pedagang-pedagang, ya, tidak mustahil bahawa majikan-majikan yang mengambil mereka ini bekerja di pusat-pusat seperti ini adalah mereka-mereka yang terlibat di dalam sindiket pemerdagangan manusia atau pemerdagangan orang. Jadi sejauh manakah dakwaan-dakwaan berkesan, ya, ataupun banyak mana peratus pendakwaan berkesan ke atas mereka-mereka ataupun traffickers ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Ketua. Sehubungan dengan tindakan-tindakan berkaitan dengan memperdagangkan orang, terutamanya berkaitan dengan penglibatan pelasuran, ini
banyak operasi-operasi telah dilakukan oleh pihak polis di atas pelacur-pelacur ini. Daripada segi tangkapan yang didapati, kalau daripada segi tangkapan yang dibuat terhadap pelacur-pelacur bagi tahun 2010 yang melibatkan warga asing sebanyak 12,631. Bagi 2011 11,832. Bagi 2012 6,222. Jadi ini tangkapan-tangkapan yang dibuat, dan sehubungan dengan pendakwaan yang dibuat saya tak ada maklumat di sini, yang mana akan saya dapatkan lebih terperinci berkaitan dengan mereka yang didakwa di mahkamah berkaitan dengan kes-kes. Tan Sri, saya cuma nak clarify, saya nak tangkapan ke atas mereka yang menjadi pedagang, bukan ke atas pelacur-pelacur ini, kerana mereka adalah mangsa kepada pemerdagangan manusia. Tan Sri Yang Tua, mengikut Akta Atib, bahawa pelacur ini adalah merupakan bukan kesemuanya orang yang menjadi mangsa, tetapi mereka merupakan orang yang telah diperdagangkan, yang termasuk di bawah tarifan di bawah Akta Atib. Masih ahli yang berhormat, pertanyaan bagi jawapan